Dalam video kali ini, kita akan bincangkan satu topik yang sangat penting dalam trading iaitu session-based setups. Ramai trader fokus pada setup entry semata-mata, tetapi sebenarnya timing market adalah antara edge paling besar. Dalam forex, market bergerak ikut session. 3 waktu yang paling penting ialah London Open, New York Open dan London New York Overlap. Kalau anda faham karakter setiap session ini, anda boleh improve entry timing, reduce false breakout dan dapat risk reward yang lebih baik. Jadi, dalam video ini saya akan tunjuk bagaimana saya gunakan setup berdasarkan session. Jom kita mula. Apa itu session based setup? Ia bermaksud kita mengambil trade berdasarkan waktu pasaran aktif. Dalam forex terdapat 3 session utama, ASEAN, London dan New York. Tetapi untuk volatility dan movement yang besar, fokus utama adalah pada London Open, iaitu lebih kurang jam 3 petang waktu Malaysia dan New York Open, lebih kurang jam 8 malam waktu Malaysia. Ini adalah waktu liquidity tinggi. Bila liquidity masuk, market lebih cenderung untuk buat breakout, liquidity sweep, impulsive move dan continuation trend. Sebab itu, ramai professional trader fokus pada waktu ini. London Open setup. Ia selalunya antara session yang paling aktif. Biasanya apa yang saya perhatikan ialah range ASEAN session. Saya akan mark Asia High dan Asia Low. Apabila London buka, market selalu buat salah satu daripada 2 perkara. Sama ada breakout range dan teruskan momentum, atau kedua, sweep high atau low sebelum reverse. Inilah yang kita panggil sebagai liquidity grab. Contohnya, kalau price sweep ASEAN High kemudian close bearish semula di bawah resistance, itu boleh jadi signal sell. Stop loss di atas sweep high, take profit boleh target ASEAN Low atau intraday support seterusnya. London Open sangat sesuai untuk breakout trader, liquidity sweep trader dan momentum trader. New York Open pula sangat penting sebab ia waktu US liquidity masuk. Selalunya movement menjadi lebih agresif. Pada waktu ini, saya fokus kepada 2 perkara. Continuation move dari London trend atau reversal selepas London extension. Sebagai contoh, jika London session sudah bullish kuat, New York boleh sambung trend selepas retracement. Di sini saya suka gunakan support resistance intraday, fair value gap, session high, low dan volume reaction. Jika berlaku retest pada key zone semasa New York Open, ini selalunya setup yang sangat clean. Overlap strategi. Ini adalah bahagian paling penting. Overlap berlaku apabila London dan New York session aktif serentak, lebih kurang jam 8 malam hingga 12 malam Malaysia. Ini adalah waktu volatility paling tinggi. Major pair seperti Euro USD, GBP USD dan XAU USD selalunya bergerak paling laju pada waktu ini. Strategi yang saya gunakan termasuklah tunggu London establish trend dulu, kemudian semasa New York Open cari retracement ke key zone dan kemudian masuk trade apabila price menunjukkan rejection atau confirmation candle. Ini sangat sesuai untuk continuation setup. Walaupun session setup nampak powerful, risk management tetap nombor 1. Jangan overtrade setiap session. Pilih hanya setup yang clear, gunakan minimum risk reward 1:2 dan elakkan entry semasa candle spike tanpa confirmation. Disiplin lebih penting daripada kekerapan trade. Kesimpulannya, session timing boleh menjadi edge yang sangat besar dalam trading. Fokus pada London Open, New York Open dan overlap session. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini kepada trader lain. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya.